Saya ada segmen khas setiap hari Khamis. Orang akan call cerita masalah, macam-macam masalah, masalah kehidupan. Dan saya masih ingat lagi salah satu caller yang saya dapat sebelum raya. Menangis saya kat radio tu sebab saya dah tak tahan. Apa soalan dia? Soalan daripada seorang anak. Dia kata macam ni, dia kata, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Saya tak tahu, nama pun tak tahu. Nama segmen tu bukan nama sebenar. Dia orang tak boleh bagi tahu nama sebenar. Jadi saya tak tahu dia siapa. Dia call. "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. "Ustaz, macam mana saya nak buat baik kat mak saya?" "Kenapa?" "Mak saya tak sayang saya. Mak saya tak suka saya. Mak saya sampai kata, engkau bukan anak aku. Kau jangan balik rumah. Mak lagi sayang Kak Long, Kak Ngah daripada saya. Mak kalau kakak balik rumah, kalau adik-adik balik rumah, mak layan VIP. Tapi kalau saya balik rumah, mak tak layan saya, mak tak suka saya. Mak memang benci saya. Ustaz, saya ada dengar kita kena buat baik kat mak. Macam mana saya nak buat baik kat mak? Mak pun tak sayang saya." Ibu-ibu, ayah-ayah, saya menangis sebab anak ni, walaupun mak tak sayang dia, mak memang tak sayang dia, mak bagi tahu aku benci kau. Tuan-tuan tak, anak ni dia kata apa kat radio? "Walaupun mak tak suka saya setiap hari doakan mak supaya Allah masukkan mak dalam syurga. Walaupun mak buang saya, tapi saya tak pernah pun tinggal untuk doakan supaya mak Allah bagi kesihatan dan kebahagiaan dunia akhirat, walaupun mak tak suka saya." Ibu-ibu, ayah-ayah, rupa-rupanya tahap tertinggi bagi seorang anak dalam berkhidmat pada mak dan ayah adalah ketika mak ayah tak suka dia, tapi dia tetap sayang dan khidmat pada mak dan ayah. Kata Nabi SAW, antara amalan yang baik, yang tinggi adalah apabila satu orang manusia itu, dia boleh berbuat baik pada mak dan ayah ikut pada kemampuan dia.